Anda pernah terfikir bagaimana pelabur hartanah berjaya membuat keuntungan besar? Dengan hanya 30 minit, saya akan kongsikan strategi pelaburan hartanah yang terbukti berkesan, supaya anda boleh mula melabur dengan lebih yakin dan untung besar. Adakah anda mahu pelaburan jangka pendek untuk keuntungan cepat atau jangka panjang untuk pendapatan pasif? Kenali objektif anda terlebih dahulu. Ada pelbagai jenis pelaburan hartanah, rumah sewa, komersial, lelong, iron, atau pembangunan tanah. Pilih yang sesuai dengan bajet dan strategi anda. Sebelum beli hartanah, kira ROI menggunakan formula 1% jika sewa bulanan anda bersamaan 1% daripada harga beli hartanah, itu adalah pelaburan yang baik. Rahsia pelabur berjaya. Mereka tidak beli pada harga pasaran, mereka beli di bawah harga pasaran melalui lelong, pemilik terdesak, atau projek baru dengan diskaun tinggi. Lokasi adalah kunci. Pilih kawasan dengan kemudahan pengangkutan, universiti, atau kawasan ekonomi berkembang untuk menjamin penyewa dan kenaikan harga. Anda tidak perlu beli hartanah dengan duit sendiri 100%. Gunakan pembiayaan bank untuk menggandakan kuasa beli anda dan tingkatkan ROI anda. Pastikan hartanah anda memberi aliran tunai positif, boleh jadi sewa bulanan, iron, atau co-living untuk keuntungan lebih tinggi. Anda kini mempunyai strategi lengkap dalam masa 30 minit. Yang tinggal hanyalah ambil tindakan dan mula melabur. Like, share dan follow untuk lebih banyak tip pelaburan hartanah. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.